الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji-pujian itu hanya bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Puji-pujian yang melengkapi segala tempatnya dan membalas segala limpah kurnia-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk menjua segala puji-pujian sebagaimana yang sejatinya lagi sesuai dengan kebesaran zat dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah, ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat yang akan menyelamatkan kami daripada segala macam ketakutan dan kehuru-haraan. Engkau tunaikan segala dengan sebab salawat itu daripada segala macam maksud dan hajat. Engkau bersihkan kami dengan sebabnya di sisi-Mu setinggi-tinggi darjat, dan Engkau sampaikan dengan sebabnya sejauh-jauh tujuan kebajikan baik semasa kami hidup maupun sesudah kami mati nanti. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tiada terhingga kami memuji-muji-Mu sebagaimana Engkau sendiri memuji-muji akan zat-Mu ya Rabbal Alamin. Bagi-Mu kepujian sebelum kerajaan-Mu, bagi-Mu kepujian sewaktu kerajaan, dan bagi-Mu kepujian selepas keredaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, cucurilah rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kerajaan-Mu yang maha tinggi hingga hari kiamat nanti. Cucurilah rahmat dan sejahtera atas junjungan kami hingga Engkau mempusakan di bumi ini berserta orang-orang berada di atasnya. Engkaulah Tuhan sebaik-baik yang mewarisi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dan sampaikanlah serta terimakanlah pahala segala yang telah kami baca daripada ayat-ayat Al-Quran, tahlil, perkataan istighfar, kalimah-kalimah zikir, dan juga perkataan salawat pada saat yang berkat ini sebagai hadiah yang sempurna sampai daripada kami dan sebagai rahmat daripada-Mu yang mencucurinya, berkat yang meliputi sedekah yang dipersembahkan yang kami hidang dan hadiahkan ke hadrat junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta isteri-isteri baginda, keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut dan pengikut-pengikut kepada pengikut-pengikut baginda bagi masa ke masa hinggalah hari kiamat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pahala serta pahala yang tersebut tadi serta ihsan yang berlebih-lebih kebaikan kepada sekalian ruh-ruh orang Islam seluruhnya. Ya Allah, ya Allah, Tuhan kami, persampaikanlah ya Allah pahala bacaan-bacaan seperti yang tersebut tadi daripada kami kepada ruh-ruh mereka, dan jadikanlah pahala-pahala bacaan itu sebagai suatu cahaya menerangi dan bersinar di hadapan mereka. Gandakanlah ya Allah agar rahmat dan kerajaan kepada kami dan juga ruh-ruh mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah juga pahala-pahala bacaan itu sebagai suatu perisai mengelakkan mereka daripada azab neraka, penyelamat penting dan juga penebus daripada azab neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah mereka. Kasihanilah kami, kasihanilah mereka. Selamatkanlah mereka, selamatkanlah kami, serta maafkanlah kami dan maafkanlah mereka. Dan di dalam keadaan seperti itu juga ya Allah, sampaikanlah pahala kami yang telah kami katakan itu kepada arwah sekalian datuk nenek kami, guru-guru kami, dan juga kepada sekalian kaum muslimin dari timur hingga ke barat, walau di mana mereka jua berada. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dalam suratan kami
dan serahkan ibu bapa kami dan saudara-mara, para hadirin sekalian merata semuanya dengan pencucuran rahmat dan keridaan-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dan juga mereka itu sekalian yang ke dalam keluasan syurga-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Tuhan yang memberi berkat ya Allah, Tuhan yang mengurniakan rahmat ya Allah, Tuhan yang mencipta tujuh utara langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah ya Tuhan kami, pindahkan mereka itu sekalian daripada kesempitan lubang kubur dan yang lahap pergi ke syurga, syurga yang kekal abadi, pergi ke perlindungan naungan yang berpanjangan, air yang sentiasa mengalir, mendapat buah-buahan yang tiada persukatan, lagi tidak terhenti dan tidak pula terlama mendapatkannya, mendapat tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya bersama dengan orang-orang yang Tuhan kami telah kurniakan kepada mereka itu nikmat-nikmat, iaitu daripada golongan Nabi-Nabi, orang-orang yang taat setia, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dan mereka itu ialah sebaik-baik kawan. Mohon limpah kurnia juga ya Allah, Tuhan yang sebaik yang memurniakan rahmat. Salawat dan salam Allah Ta'ala ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda sekaliannya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi